Nampak badan kuat macam apa, tapi senjata tak boleh pakai. Buat apa hidup? Tak guna. Ada duit banyak pun tak guna. Saya satu ketika dulu dah bagi salam, dah betul-betul punya lambung. Dijemput masuk, ingat. Saya dah tentu kecewa. Bagaimana dengan orang rumah saya? Jadi saya dah dapat tekanan. Bila saya nak bersama, maaf cakap, saya hati jadi tak jadi. Jadi tak jadi. Kadang-kadang kita minta, insyaAllah jadilah. Tapi oleh kerana kita ni berkawan, jumpalah Tuan Haji Mansur melalui sahabat saya, Saudara Kamarul Zaman dan Saudara Malik Kadir. Jadi dia rekomendan ini. Jadi saya memang bercampur dengan dia daripada saya kecil-kecil, masuk sekolah, masuk tentera pun sama. Pernah duduk serumah sewa pun bersama. Jadi saya dengan dia transparent. Tak ada lindung-lindung, tak ada apa. Ada masalah, ada problem, bercerita. Kebanyakan kita lah, maaf cakap lah, kita ni jaga ego kita terlalu tinggi sangat. Tapi ego itu terlalu tinggi, menyusahkan diri kita sendiri. Cuba kita fikir. Yang perempuan pun sama, ada juga penyakit pak beradik. Masing-masing nak tunjuk ego dia. Macam-macam alasan lah. Kadang-kadang kerana yang tak bagus, main minyak cekapak banyak-banyak. Dah, kita tak suka bau minyak. Kadang-kadang, letih lah. Mood kita ada, langsung habis. Tapi tanggungjawab kita kena tunaikan. Jadi bila nak tunai, bermasalah pada kita. Inilah Tuhan tu maha kaya. Saya memang tak henti-henti, macam-macam pergi, hurut badan, hurut itu, hurut ini, pun tak jadi. Oleh kerana jodoh tu dipertemukan melalui Haji Mansur. Alhamdulillah saya jumpa ni jenis pemakanan, bolehlah dikatakan ubat, Biodream. Memang saya percaya 100%. Biodream ini mengubah nasib saya. Sampai bini saya cakap, hai, garang sekarang. Itu rahsia saya belum buka. Dia cuma tahu saya bawa balik barang ni apa guna. Ini untuk kesihatan.